Okey, contoh, cikgu nak share kuis CIFE daripada Quizizz kepada anak murid cikgu. Okey, cikgu ambil, cikgu copy link, kemudian cikgu pergi dekat sini, dekat butang create, cikgu tekan assignment. Okey, cikgu tekan assignment. Okey, cikgu tekan kuis CIFE. Okey, jadi kita bagi arahan sikit. Okey, jawab kuis di bawah, di link di bawah. Kemudian nombor 2, screenshot hantar jawapan pun boleh, hantar jawapan dan tekan butang turn in. Okey, dan tekan butang turn in. Okey, kena pastikan murid submit, tekan butang turn in. Okey, jadi sekarang ni kita nak masukkan link ke dalam ni. Jadi saya pergi kat sini link dan saya masukkan link Quizizz tadi. Okey, saya add link. Kemudian dah dapat satu link di sini, nanti murid akan tekanlah masuk dan buat link quiz tersebut. Okey, kita pastikan dia dah upload. Okey, kalau cikgu nak test tengok, cikgu boleh test tengok balik dia buka tak link tadi. Betul lah link ni. Okey, saya nak bagi budak-budak saya yang buat link quiz CIFE. Okey. Kemudian kita dekat setting dekat sini cikgu perlulah masukkan due date. Katakanlah cikgu nak masuk pada hujung minggu hari Ahad. Okey, cikgu tekanlah hari Ahad 25 ataupun cikgu nak bagi dia masa 3 hari. Okey, cikgu tekan 3 hari. Okey, macam saya nak set hujung minggu, by hari Ahad dia kena hantar dah kat saya. Okey, jadi due date dia saya nak tetapkan 26 hari bulan. Saya tekan okey. Kemudian time optional lah, cikgu nak tekan pun boleh, tak nak tekan pun tak apa. Kalau cikgu nak tekan 11.59 malam pun boleh. Okey, kemudian cikgu tekan close submissions after due date, maksudnya selepas due date ni dia tak boleh hantar dah. Okey, topik cikgu masukkan ke dalam matematik sebab cikgu dah post matematik. Okey, kemudian cikgu nak letak set grading pun boleh, tak nak pun tak apa. Okay, kemudian cikgu boleh assign to all students, kemudian cikgu assign. Okey, cikgu tekan butang assign. Itu sahaja. Okey, nanti dia dah assign, dia akan masuk ke dalam topik matematik. Okey, kalau cikgu tengok nanti dekat sini, dekat topik matematik ni dia dah masuk dah kuis CIFE. Okey, nampak? Inilah assignment yang cikgu kena bagi dekat anak murid cikgu. Apa-apa tugasan pun boleh. Okey, apa beza dia dengan quiz assignment? Quiz assignment ni maksud dia cikgu kena create sendiri quiz cikgu menggunakan Google Form. Okey, cikgu tekan blank quiz. Kemudian cikgu gunakan AI untuk buat soalan-soalan. Cikgu prepare sendiri soalan cikgu pun mudah. Okey, cikgu boleh dapat terus markah di sini. Cikgu boleh link to sheets dan tengok markah-markah murid. Itulah beza dia antara blank quiz. Cikgu create sendiri quiz cikgu menggunakan Google Form. Okey, jadi itu sahaja setakat hari ini.